Okey, apabila kita dah selesai membuat ETR, okey, dan setiap kali masuk markah sebenarnya kita boleh update transkrip murid. Okey, kita pergi kat menu dan kita pilih transkrip murid. So kita akan dapat transkrip murid kat sini lah, dan sebenarnya dia tidak akan keluar secara automatik. Kalau dalam kes ni, kalau saya padam balik, dia akan buang semua transkrip itu. So setiap kali peperiksaan saya cadangkan update dengan padam dan jana baliklah transkrip murid tersebut. So kita boleh nampak perkembangan murid itu secara individu mengikut mata pelajaran. Dan sekiranya cikgu-cikgu dapat mempunyai talian internet yang bagus, boleh juga ekspor transkrip itu ke dalam bentuk PDF. Okey, mengikut kelas ataupun mengikut tingkatan. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana. Dia sedang baca semua head count, sheet head count. Dan okey, di sini ada 264 murid dan ada progress bar dekat sana, dan dia akan tunjuklah. Contohnya yang pertama tu pelajar dia AL dari kelas KM1, dia TOV dia 57. So dengan 57 tu kita nak push dia pergi B sebenarnya. So dan sekarang ni kita nak target dia B+. Okey. So kalau saya tak akan target dia pergi B+ lah. Dengan TOV 57 tu saya akan target dia pergi A ataupun A-. Okey, boleh adjust balik dekat head count. So setiap murid kita akan ada transkrip. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih dan enjoy lah dia punya progress itu. Tak lama pun, kalau internet bagus tak lama, mungkin dalam 1 minit 2 minit dah siap lah setiap murid ya. Dan apabila cikgu dah update markah, nanti dekat import markah untuk AR1 dia akan keluar, import markah untuk AR2 dia akan keluar. So kita boleh nampak progress dia kat sini. Okey.